korang tengok ni gambar yang dah viral dekat social media yang dikatakan mirip ada yang cakap kembar lah, ada yang cakap fans lah, ada yang cakap AI lah. Aku tak tahulah mana yang betul, tapi kalaulah betul yang dia ni yang pergi ke club and kantoi whatsoever, yang benda-benda semua yang tak elok, tapi Mia yang terkena, aku harap kan Mia buat satu laporan polis untuk membersihkan nama dia. Kita tak tahu apa yang Mia buat sekarang. Kalau boleh dia buatlah laporan polis untuk clearkan nama dan jawablah statement apa yang patut kan untuk clearkan nama dia kan. Sebab saya tengok, saya betul-betul kesian lah dengan dia ni. Dia budak lagi kan. Saya tengok macam dah melampau sangat untuk kes budak. Saya cakap dia budak lah walaupun dia tak nak mengaku dia budak kan. Dia cakap dia nak orang nampak dia macam seorang yang dewasa lah untuk berlakon watak-watak yang dewasa. Walaupun dia cakap macam tu, saya still anggap dia budak sebab macam adik sendiri kan, adik ke anak ke kan. Saya harap dia buat laporan polis ataupun keluarkan statement dekat media yang cakap ni yang benda ni semua tak betul, sebab saya berharap lah benda ni tak betul. And then orang yang sepatutnya yang tanggungjawab atas kes ni kan, atas apa yang viral ni, saya harap macam tu lah. Apa-apa Roger.